For lifer. Kita nak tengok muka akak lah. Garlic chill out. Apa kita? Garchill. Tak ada tengok muka akak lah. Jangan tunjuk dia duduk sini. Cuba kau dah sini. Cuba bercomel. Please. Korang tolong Echan ni nak cari attention orang. Tolong nak bagi dia notice. Bagi orang tu notice. Nipu betul malam ni kita realitinya. Malam ni kita tengok berapa paus kita dapat. Nampak ni ada filter. Elok je muka aku yang kau elok. 3 hari lepas aku dapat 3 paus. Dia kata muka kau ibarat filter pun sama je. Ada perubahan sikit. Astaghfirullahaladzim. Mana ada lah. Susah lah lepak dengan orang tua ni korang. Sorry korang. Jadi korang faham kan kenapa Aisyah macam orang tua? Sebab ni lah circle. Sebab Aisyah lepak dengan Mosu. Kau semalam dapat 3 kan? Kau tengok nanti lagi dia dapat 6. Tolong paus. 6 paus. 6 paus. Minta korang ni. Oh, Kak Khila. Kena mahal. Paus masak kicap satu. Korang masih tak boleh bagi 6 paus kan? Kau nampak tak marketing dia? Dia lain daripada orang lain. Mosu tunggu view je. 10k ke 30k tengok Mosu. Okay, tag screen korang Aisyah nak 1 million view, kita post content. 1 million view tu berdoa sangat. 1 million like, salah. Mana tahu macam Fatah Amin 100,000 tengok. Yelah dia nak 1 million. Kahwin. Dia tu satu Malaysia tengok. Tak ada kerja. Hai, orang Malaysia 3 million. 3 ke 4 million? 6 million. 6 million. Sampai hati suruh PA aku diam. Cakap. Suruh aku diam siapa? Asyik lawan. Cakap. Dah sampai dah. Yeay. Thank you. Wow. Boleh order. Tak payah nanti Akak, cabut cincin. Tak apa, memang siapa? Tak apalah. Ni daging apa ni? Viral. Daging FYP pula. Tak boleh tak kasi FYP ni apa? Kita orang tak ada yang kelima Kita orang ada yang kelima Ni. Dah sabar dulu. Jangan Sabar. Ni. Ni tau, ni yang kelima. Dia lepak dengan kita orang. Kita orang bukan 4 orang. Kita orang 5 orang. Usus Kan. usus. Ya ke? Serius? Bukan daging lembu? Daging apa ni? Dia sumbat dalam lembu. Sus ke? Tak makan lah. Serai dulu. Terima kasih. Sedih betul lah. Assalamualaikum kat sini. Nanti makan saja. Kenapa kau tak makan? Tawan siapa punya? Adik. Agak. Aku air batu tu je. Air kosong. Tu dekat dek. Mana laci? Ini mana laci? Ada. Dah sugar lah. Banyak kau ada sugar. Ya. Percaya. Kan daripada China memang manis. Itu ada Aku sugar. rasa kau tak pekak lah. Kau bagilah cik air. Itu air kosong. Sama je. Kau nak air yang mana? Tak kan tu. Ada madu. Habis air ni nak air apa? Budak ni nak air apa? Alah rindu kat Airin ni. Ni Airin. Selalunya Airin melala. Yang cengeng tu. Sedap ke kak? Alah tu. Sedap. Sedap. Saya menangis tengok konten Syak ya. Saya menangis tengok konten Syak. Mosu pun menangis korang. Dia tengok je nangis. Dia masa-masa milik aku. Dia macam sebab tau. Walaupun mal nguak kat rumah. Sedap. Nasi ada 4 tau sebab aku order 2 kali shout out. So siapa yang nak nasi? Satu je. Satu je nasi. Nasi. Orang apa ni? Shout out tu ada 4 nasi. Siapa je nak nasi? Kau nak nasi lembu pun. Biasa je. Tipu biasa. Makanan ni apa kau ni? Oh tu tak makan daging. Apa kali aku cakap yang macam tengah makanan. Kan kena barang dengan akak. Lepas tu kan artis tu kira kecam tau. Macam apa? Kecam macam tu lah. Lepas tu tak ada 5 minit dia ada satu kecaman juga. Aku tu bang tengok kat Gila. Dia pun dalam arti kau mengecam benda lain juga walaupun bukan makanan. Faham tak? Tapi tak ingat dah situasi tu. Mama ni lah borak apa ni? Tahu? Maksud borak kacik. Tak boleh lah. Macam kambing. Tapi ni lembu. Oh tak boleh makan dua-dua. Lembu boleh tapi tak boleh hanya macam kambing-kambing ni. Tak sahaja. Tak adalah. Sedap pula lagu ni. Aku nak sedap guna. Boleh. Aku rasa cuba ni lah, lagu paling lama sekali. Acik dah nampak garang. Kau tak tahu lagi. Kita orang ni macam tentera dia train kat rumah. Weh ni tak tunjuk garang pun dah kata garang Tak tengok lagi Rina mengamuk. Tadi kawan-kawan Mosu buat kesimpulan. Bukan kita macam borak-borak lah kan. Tengok Isha macam peramah. Macam garang. Macam peramah bukan. Kakak macam garang, macam straight macam tu. Ai, aku macam
Aku macam dah keliru dah. Nombor 1. Kakak dia kalau time dia kerja dia nampak straight dia. Borak apa ni? Oh, ya itu. Kalau dia tak kerja dia masuk air. Kalau dia tak kerja dia masuk air je. Tapi kalau dia time dia kerja tu kau nampak bosi dia. Tak sama ke Rina dengan Lauren? Ya ke? Tak Ha, payah. dia tutup je rambut. Semua dia tutup. Ya, Tak ada merah-merah. Ha, Adik punya muka merah kan sekarang. Aku nampak lagi. Cakila nampak tua Cakila. Oi, sumpah tak baik tu. Mana ada punya lychee? Tak baik weh. Dia yang keluar. Tak dengar. Sorry, kita orang tak boleh baca komen. Baca lah Masuk boleh. Tak melawat habis ke esok korang esok? InsyaAllah esok. Kak Echa rindu, Kak Echa rindu mal tak? Tunggu partner Rindu kita. sangat weh, dia sasip mengadu kat Mosu rindu. Mana? Tunggu partner balik nak teman. Jadi FYP saya. Mosu adik teringat masa konten last tu cik tu. Itu mal. Aku tak cakap apa-apa pun. Echa asyik broken je duduk bilik. Mana? Termenung je Mosu tengok tahu sekarang. Ya Allah, hai. Dah lah. Macam tak ada mood nak buat partner. Macam sap. Nak mal je. Lepas tu kalau tidur tu mal. Padah. Mesti dia tak. Itu dah kena minyak ragu nama. Yelah, bukan panjang. Bodoh kakak. Mana gelang? Kau kata nak pakai sampai ayat. Tak ada. Mal tak pakai, Aisyah tak pakai. Masa tu pengaruh dengan konten tu. Lah Syah, kau ni menipu netizen. Head tu lah. Kenapa Mal tak pakai weh? Tak baik tu Mal. Mal yang tak pakai. Mana boleh perempuan beria, lelaki lah kena beria. Alamak, kenapa kau tak pakai? Bukan sebab dah putus. Beli lagi RM3. 11 lah. Sebelah up sikit. Adik ambil perasa yang sama ke? Ya sayang. Warna putih tak ambil? Tak sedap lah, tak suka lah. Batu krim. Tak boleh cakap macam tu. Okay. Adik Dia ni perli hati. sebenarnya boleh cakap macam tu. Sebab itu pendapat kita, faham tak? Bukan. Contoh. Bukan Tak kita boleh. judge. Tak baik just makanan macam gitu bang. Bukan judge. Dia macam aku tak makan tembikan. Kau nak paksa aku makan tembikan macam mana? Bagi dia tu mentah tu, udang mentah, tengok apa dia cakap. Mesti cakap mesti dia tak boleh makan. Macam gitunya. Boleh Cik Redha makannya mentah-mentah tak apa, menipu. Bongok. Kata-kata dengan aku. Sejaknya lah. Mak, macam kau nak punya? Makan lain. Maksud kalau tak Sebab Acik tak boleh telan, Tadi kata tak nak tunjuk. Tadi kata tunjuk. Aku lah. Weh, tengok dia tinggi. Alamak dia tidur lah. Ya Allah. Kesian dia. Kesian dia lemas weh dia. Kesian. Dia lemas dalam jus orange. Sekejap lagi Mal sampai. Daripada Bali terus tak sini, shoot ke sini terus. Sabar korang. Kita orang dah deal dah ni. Demi korang. Esok lah ada orang ikut tengok kak ni Abang Alif. Ya. Nasib baik. Apa? Yang koin-koin ni tahu kita tengah melintang ni tak betul kan. Mungkin TikTok dah kena tukar features dia. Kalau melintang tu, live tu melintang sekali. Komen kita. Betul lah. Macam laptop. Ada kotak. Tak ada line ke? Kurang line. Ada kotak tu tak aduan tak untuk TikTok? Ada. Tak. Fikir sendiri lah. Lama lah pula. Tapi benda ni memang lama. Nanti kita kena fikir strategi makan shout out dia kena strategi tau. Korang nak letak dekat mana? Plastik tu dekat mana? Aku nak kibas. Menjaga ada SOP ni. Kena ada SOP. Ni alah dah sampai yang tu. Apa? Dah sampai kat Gaza dah. Ya? Dah sampai. Alhamdulillah. Maksudnya orang Malaysia pergi sana? Bukan Malaysia saja, satu dunia. Ada Alhamdulillah. Satu dunia dah lingan. Dia satu boat je ke? Beribu. beratus lah. Beratus lah. Banyak dek ni, banyak macam tentera di sana. Banyak Sini kapal ni ada Malaysia Siapa seorang, yang orang Malaysia seorang. Yang influencer. Zizi Isteri weh tadi dia cakap. Zizi Kirana. Oh dia pergi. Lepas tu yang jual Maggi tu siapa nama? G cakap G kan cakap Gaza. Oh G. TikTok ni bukan dia seleb pula tu. Sophie ke tu? Yang mana satu ni? Belah sana ke belah sini? Sana yang tua. Sini Sophie ni Syahmi. Kita orang dah warga. Cikila lah. Ni. Syahmi weh.
Tak. Betul-betul lah Rina. Alah macam Sophie lah. Benci aku sama Osi. Sophie tak sangat. Sekejap, kalau Sophie kena guna filter lain sikit. Ada tak suka tu? Suka tapi aku takut aku punya makan ni tak makan. Bacalah komen. Mau cuba baca komen. Oh, sorry. Rina ada 2 ke? Rina makan apa? Rina gelang. Ni Maggie, nak Maggie. Tak, korang tak melawan Baru Abel sampai ke? red zone. Korang tak melawan Abel ke dia cakap? Dah esok. Tanya lagi. Rina lawa gila. Masa Rina dah kurus sekarang. Nak Esok dia orang lawak kat Bella. Ai. Nampak kecil. Dia nampak kecil. Adik terus nampak adik kurus. Dah sampai. Sampai dah. Kita kena susun. Oh, this hour? Yeah. Rina pegang. Angkat. Terima kasih sampai kata Rina lawa tadi. Terima kasih. Cik letak dekat kursi bawah. Ambil kursi sebelah belakang kau. Sebab Rina dah susun 5 kg waktu berniaga hari tu. Berapa berat Ali. Hari tu kan 50 jadi 45 ya. 45. Tak lari lah. 45. Busuk-busuk 45 lah. Busuk-busuk. Mau turun juga berapa? Adalah 8 kilo nak. Ali. 8 kilo macam tu lagi. Nak bukan? Jadi tu. Nak mana cakap naik? Cik Ali. Cakap naik. Nanti kau nak makan Dapat susah. Sabar lah. Apa? Stres. Ni korang ni. Makan shell out je pun. Rina sibuk tengok online. Cover sikit mana maksud? Cover separuh. Sabar. Aku tengok shell out. Betul kecil ke tak? Aku dah lama tak makan shell out sendiri. Wah, tengok korang. Kita orang makan shell out sebab berlari. 2 orang makcik ni lah teringin nak makan shell out. Lepas tu Siti Echa pun craving shell out juga. Macam dah lama gila tak makan shell out. Macam tumpah lah macam ni. Kalau kau nak tahu kan, dulu Echa sanggup sorang-sorang pergi kedai ni. Kedai TikTok ni TikTok makan shell out. Sorang-sorang. Kau bayangkan orang shell out ni kau ramai-ramai. Jangan boleh makan amal. Siapa nak bisi? Aku tu baca siapa nak bisi jom PM. Kau ni. Tak, itu yang Macam mana ni tak seimbang bang? Alamak. abang tadi bang. Abang. Ya Allah, korang banci. Letak air. Oh ni pandai baca simen tak? Simen kan macam gini. Cik letak kat tu. Tu. Asyik dah. Siapa nak nasi? Aku tak nak. Zek, korang ni nak pegang kamera dulu Satu je? Abang tak sangat banyak. Satu cukup. Siapa nak makan nasi? Aku tak nak. Sini bang. Nak lah sikit je. Okey, dua. Okey, lagi satu. Banyak abang bagi. Terima kasih bang. Satu. Lepas tu macam mana kita nak stand telefon, takkanlah aku megang ni. Okey. Tak. Kita orang Kat sini. tarik. Terima kasih kat meja lain. Tak tu, guna tu cik papai. Jap, sabar dulu. Sini. Sabar. Sini. Bergerak macam tu. Tak, gini. Maksud tahu lah. Sini. Dia bagi tahu. Setakat sen telefon macam gini. Lama-lama kalau tak bernafas tu dalam lasuk. Mendekat je lah, mendekat. Dia orang cakap Sampai ya. Suara je. Boleh lah. Tu dah. Kalau tengok korang je kena filter yang ni. tak payah lah. Tak payah lah. Kalau aku sekali you kena tak ada. filter biasa. Kesian Syah. Sorry. Tepi lah kat kilang kau ni kenapa jealous sangat? Apa jealous? Cakap makan gila. Dah basuh tangan belum macam doa? Kau pun tak basuh tangan pun. Basuh kok. Ya, pasal. Tadi untuk kurit-kurit untut ke apa. Jaga baju putih kau tak gelak lah kau selekeh. Tengok belum makan. Tahan dia makan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Macam cai sangat lah kuah dia. Aduh, apa ni? Biasa tak macam ni. Dia dah lama tak datang. Dia lupa dah nak buat. Sebab aku je pelanggan dia beli. Ya. Tak ground. Kata ada Sophie lah kan kau tak merata. Tak, SOP-nya tak ada. Dia strategi. Picit lagi limau dia. Cik. Sedapnya. Wah, subi gaci. Bagi hirup. Jadi hirup kau.
Sedap je macam ni. Sedap je lah. Kan suara sedap. Korang tengok sekejap ya. 7K, tunggu 30K baru kita orang cakap balik. 10K kita orang bersuara 10K view. Makan jap. Sementara tunggu 10K view. Dah sampai hujung tak ada 10. Lagi tu lah tak bercakap. Tu tengah bercakap. Kenapa tak ada udang je? Ada. Oh, kan mocu semuanya. Mak tak makan udang. Mak tu tak makan. Mak tu makan telur-telur je. Bagusnya. Mak tu humble orangnya. Cuba korban untuk kita orang. Boleh tolong kopek kan? Boleh? Apa lebih-lebih. Macam sempit je, Dik. Kau sini sikit. Buahnya banyak kat aku lah. Sebab tak sabit. Nampak kalinya berat kepada Adila. Mau tu paling ringan. Nampak semua ke sana? Cik. Sebab dia cari macam mana? Tak, cuba ke sana je lah. Hantar ke mak Sul. Macam ni, macam simen macam ni. Macam datang ke aku juga. Adik, kau ni bukan tak ada SOP langsung. Kau buang merata. Melampau betul kakak Hadarina ni. Cuy, kita nak have fun. Jangan bising. Tapi buang dekat. Adik pun kata belah adik. Tak nak kacau mulut. Sesuai lagu ni. Wah, macam dekat tepi Pontian. Wow. Lek lah korang dong kata. Weh, leher aku lah. Macam mana ni? Lek. Tarik macam. Okay. Masukkan PA, Adik. Thank you. Cakap je apa pun. Pijak kat kaki pun tak apa. Nak panjat belakang badan pun sanggup. Tapi nak pergi mana? Lek lah korang. Lek, patut view turun. Okey dah. Kamu masih saya. Apa abang motor tu kenal kita? Mana tadi? Rasanya yelah. Dia nak Dia konak. kata dalam live cantik daripada depan yang ini. Dia blok orang. Ni udang. Dengar aku je. Memang mantul. Wah. Wah. Apa nama ni ke kapis? Pepahat. Kapis adik dia. Ke kapis. Ada tolong kopek kan ni pandai tak? Adik pandai. Salas. Maju di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau Tak ada sotong ke? Tak ada. Tak ada. Dia nak habis dah. Tu tak nak kerat. Yang lain semua susah nak makan lah. Kakak campak sini aku ambil gigit je. Makan. Mana-mana yang Tengok Tak nak susah. Tapi ketam ni macam hanya sikit. Takut nak makan. agak lah. Kan kan? Bagi adik. Macam memang okey je semua. Dia memang dah kena kantang kedai ni. Astagfirullahaladzim. Kau ni mulut kau kadang-kadang pelik sangat. Kadang-kadang. Maksudnya ada je cinta yang kedai ni. Selamat datang. Yelah gamaknya. Dia dia tak faham apa gamak-gamak. Dia faham lah tergamak. Lagu pun ada lagu tergamak-tergamak tu. Tu gamak lain. Gamak. Ini agaknya. Cuba bayangkan. Tergamak. Teragaknya kau. Faham tak? Bini aku punya, Cok. Weh.
So good. As you stand by me, Habis dah weh. Laju Sekejap lah. by me, oh, stand by me, Semua aku. oh, understand. That will look upon should tumble and fall. Oh, Tak, tadi adik mandi ke? should crumble to the sea. I won't cry. Abang sambal kat rumah tu kat rumah bawah. Bawah lah. Dah yang buat kek. Dia ambil kunci tak Ada dia yang buat? Tak ambil kunci lah letak barang sana. Boleh macam mana? As you stand, Pasal mak pula rumah kau. stand by me. And darling, you'll stand Baik, lagu ni macam cerita tu yang Sandy dengan lelaki tu. Tak apa, masuk dalam kereta adik je lah dulu. Tak nak. Betul. Famous lah kita macam now. kereta aku lah kecil. Stand by, Buat naik atas lah. Malas nak pergi sana dah. stand by. Kenapa nak buat naik? Seberat-berat alam tu. Mak, kalau boleh geng sebelah boleh Apa bantu. kata kau suruh Hazrin hantar sekali? Sebab nak hantar tu, apa nama dia? Aku takut dia dah tidur, dia malas. Ya. Seronok makan sampai tak baca komen. Sorry. Sorry korang. Awak dengar lagu je. Tengok kita orang makan je eh. Oh, when you stand now by me, stand by me, stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Oh, when you stand now by me, stand by me, stand by me. Dia nak hantar barang. Adik nak hantar mesin adik kat rumah bawah. Jom. Aku pergi ambil kunci kat adik. Okay. Kat mana kunci? Kat batu. Angkat sekali tau tu Mira. Jom lah kita. Ha. Aku bawa kereta kau, aku bawa kereta. Kau barang acik kat lantai. Bukan barang. Nak hantar mesin basuh. Sekejap. Ada yang nak mau supir kau sangat, Dik. Apa? Aku tak buat kek, aku tak boleh nak perform kau. Yelah. Sekarang lah. Kau tak aku buat sekarang. Maksud duk kata awal-awal. Yelah. Ni mula lah. Esok aku dah start beli barang lah Jumaat. Apa tu? Bila kau nak tolong aku? Semasa buat kek tu kita buat sama sekali Tapi kau kerja pula. Tak lah. Aku bukan kerja sampai malam. Sabtu ni aku buat kek. Kau bagi arahan je lah. Aku buat. Sabtu pagi je. Lepas tu kau nak buat sampai aku? Kau datang buat dah jom. Kau datang comot siap. Make me cry. But if you leave me, I will surely die. Darling, darling. Cause I love you so. Aku rasa kan Mok. Kau cah. Kau salah ambil PA. Musuh dia punya kerja pun tak terkejar-kejar. Tak beli barang je. Bila perlu je cik. Resepi pertama. Nanti adik Jadi cari aku dah ada SOP. Adik yang terlintas tu daripada kita masak first tu kan betul tak? Tu kalau dah kita memang tak boleh nak kacau lah. Nasi kau stang kat mana weh? Jilat je. Sebalik dinding. Aku nak tengok kau jilat. Oh, Carol, ada padaku. Kenapa tak ada orang order char kway teow? Takut tak sedap lah. Kena try. Macam mana ni tak boleh buka? Kena gigi. Itu memang paling susah dah. Nak makan apa lagi sekejap lagi? Dah ke? Dah kenyang tak? Lapar. Okay. Tak kenal lagi. Jom pilih nak makan apa? Lagi mana pula? Korang nak apa? Apa-apa Nak je. macam ni lah yang lapar hayal-hayal macam ni. Yang macam mau mabuk je. Macam menyusahkan lah.
Malah. Selain ni, Nak. Berat. Ya. Ingat tak berat kan? Berat ni ringan sikit nampak ni. Ha, tu dah. Nak boleh lah. Lama tak tapi boleh nak tu kan ayam je kan? Ayam ada. Boleh lah. Nak tu buat apa? Kentang ada. Ha, Dapat ada pukul 2. Boleh lah. Bukan tu je lah untuk patung dengan Dina. Dina ambil baki-baki kita je. Tulang. Tak Apa baik. kaitan laki kau dengan kita orang ni? Memang tu nak bungkus sekali. Apa kaitan laki kau? Bukan nak cakap kotor, salah. Bukan bodoh. Kotor. Masih lebih. Makan malkodok lain macam. Bakal makan kodok. Makan malkodok kan kau tanya nak makan apa. Kalau kita makan dia, mana nak dapat 1 M? Memang Tahu susah. bila makan dia ada aura dia. Kenapa Allah cipta dia macam ni Sebenarnya bukan untuk dimakan kot ni. Perhiasan kot. Tak boleh buka. Mira ni kan kupang yang kita cari dulu, ingat tak kat rompin? Itu yang keras sikit. Kulit bukan dia. Cerita pasal rompil pula. First time kita dah borak sebab rompil. Sorry. Bawang tu. Best lagu ni. Linda kan dah masuk. Bisa aja je. Kau nak pancing kau. Kanda rindu lah tu. Dah tak terpancing. Baik, korang nak buat belum video interview Kesha? Korang tak berminat ke? Kau susah sangat. Kau nak masuk AI team ke apa? Tahu kan? Bila lagi? Boleh buat. Kalau boleh, korang punya JJ tu macam Rina dia tu. Ayah. Hakim baru. Masalahnya memang nak putus asa dah ni, nak korek-korek pun tak boleh. Kau dah kenyang dah. Mana abang buah? Ada. Buat apa? Buah dia refreshing. Oh, yang petak-petak nak makan? Hari ni dia cuti wak. Macam mana awak tahu? Semalam dia mesej. Dia lewat curang dengan lelaki awak. Dia mesej dekat. Mana ada ya Allah. Indah. Lagu apa ni? Uni Jawa ke? Macam dapat lihat kat cik? Tak. Tengok ke kupang ni. Ni sejenis apa korang yang yang licin ni? Geram betul lah. Ini lala kan? Kena guna gigi. Ha? Macam etok. Nak macam? Gigi Aku ujung. tolong kau. InsyaAllah kalau isinya 1 cm macam ni. Tak eksa tangan kak. Taklah senang. Dia bagi kereta api. Wah, thank you korang. Bas tangan dah, gatal. Tahu pun. Set. Adik, macam mana kita nak beli anak-anak ke apa? Ikut korang lah. Tolonglah. Aku nak diet korang. Mak-mak tak ada mak-mak. Aku nak diet sebab nak graduate ni korang. Tapi dah makan nasi kat sini. Aisyah ada graduation ni bulan 11. Siapa nak bagi hadiah boleh. Dah pelik. Kalau nak pergi anak macam mana nak order kerja tu? Sedap tak? Dah sejuk kan? Tak sedap. Aku nak beli nak beli anak je. Anak je lah. Warung ada ya. Dah okey belum? Dah hijau dah tu. Menu yang istimewa yang ada di sini sudah segala menu dinikmati selera dan cita rasa anda di samping berhidup bersama kami. Dia Aisyah graduate bulan 11. Rasanya bertemu dengan ramai orang.
Filter betul lah. Okey, dalam Malaysia ni kita ada berbagai kaum. Acik kat. Makan bagi habis. Acik lah makan. Dah tak nak. Dah kenyang. Lagi satu tinggal sisi kecil. Korang jangan lupa datang tau. Desa Covid Kau apa? Desa apa sebutan ni? Covid. Benda tah. Jangan lupa datang Kat situ ada HR Rina Moksu. Takut view float. Betul. Ya, sana. Patutlah ada filter. Ini busuk. Bau macam nyanyi. Lepas tangan belum? Dia ikut sekali ke esok ikut apa ni? Melawat Pergi habis. melawat lah. Mestilah dia nak ikut. Mana diet? Weh, kita orang bukannya tak diet tau. Tapi berat kita orang turun mendadak. Like 5 kg loss. So kita orang tak nak macam kurus sangat. So ni bulking. Macam nak order kentang yang ada macam daging-daging putih tadi. Itu nama dia apa? Tak kerti lah nak order. Kentang bulgogi. Fresh bulgogi. Ingat. Masa tak pernah order tu. Okay dah, jom kita nak next station. Okay, next makanan nak. Macam nak buat diet dah ni? Sabarlah bagi catelan lychee dulu. Lagi nak lagi ni? Ada lagi tak? Nak. Air ni tak sedap, macam berbau sikit. Tengah air Kakak bau. selalu dapat air orang berbau. Ni bersama lah bau. Kakak nak bawa apa? Bukan dia rasa pelik asal. Itu rasa pelik. Sebab jenis air dia, air masak dia ni macam air tak masak. Dia macam guna air di tanak dengan api tu. Ya. Bukan air kowe ke air apa. Periuk dia lah. Periuk dia. Dia boleh imagine periuk. Duduk Ecah kenapa? Nampak leher ke? Sorry korang. Biasalah korang dah naik. Dah naik tak yang leher sikit. Beribu kali lah lek. Tak sengaja. Tak sengaja tadi. Bila Ecah nak pakai turun Rina? Sebab ni baru kenal 2 minggu kan. Kalau kenal 2 bulan, slow-slow. Tadi dah dapat leher tadi. Dia slow-slow, berperingkat. Tak, jom. Jom lah. Bye korang. Bye. Tengok